Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ni akan belajar pelajaran Tauhid darjah 6. Baiklah murid-murid, kali ini kita akan masuk dalam tajuk yang pertama, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi murid-murid yang ada buku Tauhid darjah 6, bolehlah buka muka surat 1 hingga muka surat 5. Objektif pelajaran, murid boleh menghuraikan asas pegangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan betul. Siapakah dia Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jawapannya di sini, Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah golongan yang mengikut perjalanan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat baginda. Yang kedua, siapa pengasas? Pengasas maksudnya di sini yang memulakan. Siapa pengasas Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jawapannya di sini, Ahlus Sunnah wal Jamaah diasaskan oleh dua orang imam yang masyhur. Yang pertama, Imam Abu Al-Hasan Al-Ash'ari, dan yang kedua, Imam Abu Al-Mansur Al-Maturidi. Di sini ada terdapat dua gambar yang dipetik dari internet. Seterusnya, ada berapa asas pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan nyatakan apa dia? Di sini ada 6, iaitu yang pertama, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, keimanan kepada Rasul dan Nabi. Yang ketiga, keimanan kepada malaikat. Yang keempat, keimanan kepada kitab. Yang kelima, keimanan kepada hari akhirat dan perkara ghaib. Dan yang keenam, keimanan kepada qada dan qadar. Seterusnya, jelaskan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelaskan maksudnya di sini, terangkan. Poin pertama, Allah Subhanahu Wa Taala wajib ada, yakni wujud. Poin kedua, wujudnya kekal selamanya, yakni qadim. Poin ketiga, zat Allah tidak menyerupai makhluknya. Poin keempat, ia tidak berhajat kepada yang lain. Dan poin yang terakhir, ia berkuasa menciptakan sesuatu yang dikehendakinya tanpa bantuan orang lain. Seterusnya, jelaskan tentang keimanan kepada malaikat. Di sini ada 4 poin. Poin pertama, mempercayai adanya malaikat. Poin kedua, makhluk yang dijadikan oleh Allah daripada cahaya. Poin ketiga, ada tugasan tertentu. Malaikat ada tugas-tugas yang tertentu yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Dan poin yang keempat, sentiasa malaikat juga sentiasa taat mengerjakan perintah Allah. Di antara asas pegangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ketiga, jelaskan tentang keimanan kepada Rasul dan Nabi. Poin pertama, Rasul itu utusan Allah. Poin kedua, diutus kepada semua manusia. Poin ketiga, diturunkan wahyu kepada mereka. Dan poin yang keempat, Nabi Muhammad ialah Nabi terakhir. Di antara asas pegangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang keempat, jelaskan tentang keimanan kepada kitab. Poin pertama, beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Poin kedua, 4 kitab, iaitu Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Poin ketiga, Al-Quran ialah kitab terakhir diturunkan. Dan poin keempat,
Al-Quran memasukkan kitab-kitab yang terdahulu. Seterusnya, asas pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang kelima, iaitu jelaskan tentang keimanan kepada hari akhirat dan perkara ghaib. Poin pertama, mempercayai dan membenarkan bahawa hari kiamat akan berlaku. Poin kedua, semua manusia akan dihidupkan semula untuk menerima pembalasan. Dan poin yang ketiga, mempercayai perkara ghaib seperti alam kubur, adanya sirat, ganjaran syurga dan pembalasan neraka. Seterusnya, asas pegangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terakhir, iaitu jelaskan tentang keimanan kepada qada dan qadar. Di sini ia ada 3 poin. Poin pertama, suatu yang berlaku dan akan terjadi telah ditentukan Allah sejak azali. Poin kedua, segala perbuatan manusia telah ditetapkan oleh Allah. Dan poin yang terakhir, iaitu manusia hanya berusaha dan berikhtiar.